Ada setengah-setengah tempat ataupun dekat service center, dia akan turunkan gearbox untuk buat proses ni, dan itu akan Okey tuan-tuan, belakang sini adalah sebuah Suprema S. Jadi owner dia hantar kereta ni disebabkan kereta ni ada masalah bunyi humming. Humming tu bagi kita benda tu normal lah bagi sebuah Suprema S yang menggunakan punch CVT daripada Proton kan. Itu memang common issue dia. So kita dah banyak jumpa masalah-masalah bunyi humming ni yang memang berpunca daripada bearing dalam gearbox ni lah. Untuk kes ni kita tak perlu untuk overhaul gearbox ni, kita hanya buka daripada tepi saja. Ada setengah-setengah tempat ataupun dekat service center, dia akan turunkan gearbox untuk buat proses ni, dan itu akan menelan belanja yang lebih sikit lah. Tapi kalau datang kat Transmatic Automotive ni, kita boleh buat daripada tepi saja, kita tak perlu untuk turunkan gearbox. Jadi kat situ kita dah jimatkan sikit kos kepada customer. Ini adalah bearing lama dia yang kita keluarkan daripada tepi sisi gearbox ni. Jadi inilah bearing lama dia. Bearing ni yang berbunyi, yang menyebabkan ada bunyi humming tu lah. Jadi kita dah tukar dengan bearing yang baru, bearing yang lebih berkualiti. Bunyi humming tu pun insyaAllah akan hilang lah. Selain daripada tu, kita buat juga dia punya penukaran minyak gear. Minyak gear dia pun dah lama. Kalau kita tengok minyak gear dia dah hitam, kita tukar sekali dengan punya filter dan kita akan masukkan minyak yang baru lah. Kita suggest untuk tukar minyak gear ni sebab minyak gear ni, dalam minyak gear ni kita dapat ada abu-abu besi kan. Jadi maknanya elok tukarlah minyak ni. Masalah yang akan timbul kalau kita tak jaga minyak gearbox, kita punya gearbox akan start menyentak lah. Engagement gear dia pun tak lancar, kita rasa berat. Jadi benda-benda macam tu lah akibat daripada minyak gear yang kita lupa nak tukar ataupun kita tak tukar langsung kan. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah dengan gearbox, tuan-tuan boleh datang ke Transmatic Automotive ni dekat Junction 15. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat kita cuti. Dan kalau tuan ada sebarang masalah atau pertanyaan, boleh klik link kita di bio, boleh bertanya kat situ, dan kita jumpa lagi. Bye bye.